Trump tetap memuji Elon Musk dalam pertemuan di Oval Office sewaktu Elon mengumumkan penarikan diri daripada Doge. Dan Elon Musk sendiri juga berjanji untuk mengurangkan penglibatan politik dan kembali fokus sepenuhnya kepada Tesla, SpaceX dan syarikat-syarikat beliau yang lain. Department Doge itu sendiri kini berdepan dengan masa depan yang tak menentu. Ramai pegawai-pegawai dalam Doge sudah berundur dan sasaran asal 2 trilion penjimatan nampaknya tinggal impian sahaja tanpa Elon Musk sendiri di dalam Doge. Pengunduran Elon Musk ini penamat fantasi bahawa kononnya kerajaan boleh diurus semacam sebuah syarikat korporat. Dalam politik, kuasa sebenar ialah undi. Dan ini juga memberikan signal daripada Donald Trump, I don't care about Doge and you are fired. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.